Kita ingatkan bila kita ni banyak ustaz, banyak tok guru, banyak program agama, orang dah faham. Tapi lagi orang percaya pada sihir. Lagi orang mengamalkan sihir. Ada satu orang kaya, dia datang rumah saya, dia letak selonggok duit. Saya tahu ustaz perlukan duit. Abang ingat saya ni apa? Bomo ambil duit ke? Cari duit nak santau ke orang? Hijrah ni, Nabi Muhammad hijrah bukan dalam bulan Muharram. Nah, bulan Muharram tu ialah perkiraan tahun. Nabi pergi ke Madinah bukan bulan Muharram. Tetapi diambil peristiwa hijrah itu berlaku pada tahun itu, maka dikiralah sebagai permulaan tahun. Okey, kalau kita ada lagu kan, lagu apa? Bulan-bulan dalam Islam kan, Muharram, Safar, Rabiul, Dil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Panjang pula jalan. Imam As-Suyuti berkata, 12 nama bulan itu daripada zaman dulu dah ada dah. Daripada zaman jahiliah dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul pun, itulah nama bulannya Kak Nak oi. Tetapi Muharram itu, asal bulan Muharram kata Imam As-Suyuti, asal nama bulannya ialah Safar Awal. Safar Awal, Safar Tsani. Okey, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Safar pada Safar Awal, Safar Akhir. Maka ditukarnya nama daripada Safar jadi Muharram. Muharram, Safar. Asalnya Safar 1, Safar 2. Kemudian ditukar menjadi nama Muharram, mengambil kemuliaan. Jadi sebut-sebut betul-betul Muharram. Sebut Muharram lah. Muharram sungguh kata dia. Muharram. Muharram ini termasuk di dalam bulan-bulan yang suci. Dia termasuk dalam bulan yang dimuliakan. Kita panggil sebagai Zulqa'dah. Kita panggil sebagai Zulhijjah. Kita panggil sebagai Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi sekarang Zulhijjah dah nak habis. Sudah penghujung bulan Zulhijjah. Sekarang akan masuk pula pada bulan Muharram. Ini bulan yang istimewa. Tetapi ada satu lagi bulan yang istimewa yang tidak bersambung dengan Muharram. Bulan itu ialah bulan Rejab. Rejab jauh sikit. 3 bulan ini berkapit. 3 bulan ini berturut-turut. Daripada bulan Zulqa'dah, datang bulan Zulhijjah, datang bulan Muharram. Ini dipanggil sebagai bulan yang dihormati. Apa makna dia? Muharram, yang dimuliakan, yang dihormati. Kita hari ini bila sebut Muharram tu rasa berdosa ke dia? Kamu tak pergi ke Mekah ke Din? Malas. Kenapa? Di sana kan Masjidil Haram. Aku haram-haram ni, aku tak baik-baik. Ini pun bingung juga tuan-tuan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Haram tu maknanya apa? Ada benda yang kita sebut sebagai haram. Apa dia? Haram lah. Babi. Haram lah tu. Itu haram dia. Haram tak boleh makan. Nama dia babi. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut. Babi. Tak nampak keharaman tu. Dia nampak babi. Begitu terang. Ada benda yang haram bukan membawa haram. Membawa kemuliaan pada dia. Tanah haram. Mekah dan Madinah. Tanah haram. Tak boleh buat jahat di situ. Tak boleh buat benda kotor di situ. Tak boleh bergaduh di situ. Tak boleh bergaduh, bertumbuk semua tak boleh. Tanah haram. Nak ambil tanah dia pun tak boleh buat balik ke Mempaga. Seguni buat balik tanah pada Mekah. Buat balik mana sob? Aku ada orang pesan dia ni, pengurusi masjid pesan. Ini batu ni pula Tok Imam pesan dia. Tak boleh. Habis tu Ustaz, dia orang boleh je bawa balik air Zam-Zam? Bukankah air Zam-Zam tu dekat tanah haram Ustaz? Ya, tetapi dia tak mengurangkan tanah.
Dia nama dia air Zam-Zam. Dia tak mengurangkan kadar tanah haram. Kalau awak balik seguni batu sana, awak dah dikira mengurangkan. Tak boleh ambil. Itu namanya tanah haram. Ada juga yang dipanggil sebagai suatu bentuk larangan haram sementara. Lepas ni halal. Nama dia apa? Takbiratul ihram. Takbir yang bila diangkat, jadi haram benda yang halal sebelum dia. Apa yang halal? Cakap. Bila angkat takbir, udah haram cakap. Melainkan yang dibenarkan bacaan. Sebelum takbir, boleh cakap. Duduk dalam saf. Duduk dalam saf. Bisik sama. Ada ke Ustaz Kazim malam ni? Ada. Belum sembahyang sebab belum angkat takbir. Yang haramnya apa? Allahu Akbar. Ada ke si Kazim tu? Ada. Itu haram nama dia. Sebab awak telah pun mengangkat takbiratul ihram. Tu tadi sembahyang isyak, sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Sebelum tu boleh minum kat som. Boleh. Tapi bila dah angkat takbir, udah tak boleh minum. Ustaz macam minum tak boleh lah kalau telan air liur. Telan air liur tak apa kat anak. Sebab ada orang kata tak boleh telan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Leleleh air liur. Alhamdulillah. Habis tak lalat telekong dah. Kenapa aja tak lalat habis telekong tu? Air liur. Macam mana air liur meleleh? Habis tu tak boleh telan. Itu yang jijih keluar. Boleh telan. Tu bukan minum. Bila baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Telan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telan. Tak apa, tak batal lah. Yang batalnya bila air liur tu meleleh ke bawah. Ditariknya pula. Tarik yang tu. Ini pun parah. Entah ni. Itu nama dia apa? Takbiratul ihram. Satu lagi ialah ihram. Memakai pakaian ihram. Bila awak berniat ihram, maka haramlah pada awak beberapa perkara. Pakai minyak wangi, menikah, bertunang, meminang apa semua. Berseronok apa semua tak boleh dah. Awak dalam pantang larang. Bila masa awak jadi halal, nama dia tahlul. Tahlul. Jadi halal balik. Awak bergunting saja, cukur saja, misalnya umrah, maka halal lah awak tahallul. Kalau tak faham juga nama dia bahallul. Itu kalau tak faham. Tadi kalau semayang takbiratul ihram jadi haram. Bila masa jadi halal, taslim dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah bagi salam, halal cakap, halal gelak, haram, halal makan, halal. Pasal apa? Dah bagi salam. Haramnya dengan takbir, halalnya dengan memberi salam. Bulan Muharram Ustaz. Jangan faham pula, saya tak sukalah bulan Muharram. Pasal apa? Namanya haram. Tak. Ada kemuliaan yang sangat hebat dalam bulan Muharram. Jangan perang dalam bulan Muharram. Habis tu Ustaz, yang dia orang perang tu macam mana Ustaz? Mana saya tahu. Kejap perang, kejap senjata. Kejap kata. Saya pun tak tahu mana betul-betul ni Ustaz ni. Saya tengok gambar yang ditunjuk pada kita tu, banyak gambar AI. Tuan-tuan berhati-hati. Baguna hancur lebur, tapi keretanya banyak di bawah. Bila masa Tuan-tuan? Cuba tengok gambar tu betul-betul. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita pada kamu, siasat, kata Allah. Allah kata siasat. Kita tengok gambar ni, hentam demo. Bangunannya hancur, tapi kereta di bawah elok. Dia tentam jalan, ke hulu ke hilir. Macam tak ada apa-apa je. Kata perang. Cek dulu tuan-tuan. Jangan jadi macam dulu, dikabarnya dekat Bollywood. Terbakar Ustaz. Padam muka. Allah pada dekat New York terbakar. Kita bakar je. Tengok-tengok tak terbakar tuan. Yang kita pakai duk share padam muka. Itulah kau sokong seorang Palestin sekarang. Allah bakar negeri komen. Mana ada elok ya tuan.
Kita hari ni dipengaruhi. Bukan setakat terbakar tu kita percaya. Ustaz Kazim pegang minyak Ibu Dayak pun percaya. Sudah. Datang ke sekolah saya, mana minyak urut Ibu Dayaknya Ustaz? Ibu Dayak mana bang? Yang Ustaz cakap dalam YouTube, Facebook tadi. Pegang ubat Ibu Dayak, ubat bengkok kaki, ubat patah riuk tu apa? Saya Ibu Dayak pun tak kenal bang. Itu Ustaz cakap, itu namanya teknologi AI. Sekarang ni, tak lama lagi tuan-tuan, pelakon-pelakon tak ada kerja. Orang tak ambil dah pelakon jadi pelakon. Orang ambil AI. Dia boleh gambarkan orang, dia boleh bentukkan orang, jadi macam orang. Padahal AI tak tahu siapa dia. Patung je bergerak jadi macam orang. Tadi saya tengok dalam TikTok tadi. Yang berlakon jadi AI, Temu Ramah. Wartawan Temu Ramah, pakcik tu. Apa nasihat pakcik hari ni? Biarlah kita ni kadang-kadang duduk di bawah. Biarlah. Macam tai duduk di bawah tapi tak ada siapa pijak, kata dia, nampak entah. Kemah bau, kata dia jalan. Itu AI. Apabila orang tua ni, tuan-tuan tengok tu, sebiji macam orang. Kita tak takutlah dengan isteri. Kita beli beras, setakat nak kahwin dua, apa hal? Tengok isteri datang, jangan kahwin dua, kata dia. Itu AI, termasuklah yang saya duk promosi. Saya, Profesor Datuk Dr. Kazim Ilyas, pakar prostat anda. Lah. Saya ceramah di Pulau Pinang, ada pengurusi masjid cakap, ada minta pada Ustaz Kazim, tolonglah cerita apa kelebihan ubat prostat yang Ustaz Kazim jual tu. Masa bila pula saya jual? Entah. Ada pula yang hantar dekat saya kotak ginseng. Saya order lain, tapi ada yang lain. Ustaz apa menipu ni? Astaghfirullahalazim. Mana ada saya jual ubat ginseng kat semua. Berhati-hati besok kalau orang buat gambar suami Kak Sum jalan dengan perempuan lain. Abang tengok ni betina mana, ni penyondol mana? Tu orang, bukan babi. Penyondol tu babi. Cakap abang, betina mana ni? Abang pun tak tahu. Ini gambar orang buat AI. AI apa? Sebab tu akak berhati-hati. Tak lama lagi tuan-tuan, tak ada lah kita ni gamaknya. Penceramah pun tak payah datang. Ustaz Kazim duk keluar sini. AI dah sekarang ni. Sekarang dah ada di Korea. Korean pop, nama dia K-pop. Demo ni 5 orang. Artis demo ni 5 orang. Mati seorang. Tinggal 4. Bila buat konsert, yang mati tu menyanyi sekali. Ni parah. Dia menyanyi berlima. Jangan kau lafazkannya. Pakai duduk menyanyi depan tu. Yang tengah-tengah tu dia ada lampu suluk. Yang mati tu duduk menyanyi. Hidup balik. Mak dia menangis. Isteri dia menangis. Anak dia menangis. Sarang duduk menangis. Padahal dia tak ada pun. Tetapi mereka bentukkan balik. Macam yang Nabi sebut. Dajjal ni boleh menghidupkan orang yang mati. Malah yang mati itu pula boleh bercakap pula dengan yang hidup. Jadi tuan-tuan ni kita dah menuju ke zaman itu dah sekarang ni. Kita dah masuk tahun makin canggih, kita dah menuju. 2 hari lepas saya bercakap dengan ASP. Kami dijemput ceramah tentang scammer. Dia ni dari Bukit Aman. Dia cerita pada kami tentang scammer. Kak Som, ada orang bercinta Kak Som dengan orang Perancis. Umur 68 makcik tu. 68. Jatuh cinta dengan orang Perancis. Berteran nama dia. Lebih 250,000. 250,000 hilang. Udahlah 68. Duit pula hilang. Makcik bagi buat siapa pada dia? Kami janji nak kahwin. La ilaha illallah. Kalau nak kahwin tak payah dengan Perancis makcik ni. Peneroka sini pun ramai kat semua. Ini bercinta dengan AI. Masuk duit dalam akaun, masuk duit, lama-lama habis.
250,000 tak banyak. Ada satu cikgu kena tipu 800,000. Rumah habis semua. Nama dia apa? Love scam. Ada yang kena tipu 5 juta pelaburan scam. Jadi abang-abang yang saya muliakan, maka kita sekarang berada di akhir zaman. Okey. Ustaz duk sebut akhir zaman, tanya akhir pun. Dia kata perang dunia ketiga nak berlaku. Udah dia buat gencatan senjata di Iran apa semua, ustaz, tak jadi perang ke? Oh, nampak tak? Dia kata ada dajjal, tak keluar-keluar pun dajjal, ustaz. Saya ceramah dajjal, saya dajjal je ceramah. Tak ada pun, kata dia. Kata kamu nak benar ke dajjal sampai? Tak ada, ustaz. Dia makan bawa Ya'juj dan Ma'juj. Mana, ustaz? Saya pergi ceramah di Jeddah. Ada orang Melayu kita, suami isteri, ngajak saya. Tak payah balik Malaysia, ustaz. Buat apa? Ustaz duduk di sini. Join kita orang. Buat apa? Kita jadi tentera Imam Mahdi. Oh, sudah. Abang tak balik dah? Kami tak balik dah. Kami duduk sini. Kami nak jadi tentera Mahdi. Atau bila dia keluar? Itu kami nunggu ni. Saya kata di kampung saya ada Imam Mahdi. Tak payah tunggu. Imam masjid saya, Imam Zul, Imam Dolah, Imam Mahdi. Elok ada tuan. Senara imam bertugas, Imam Zul, Imam Dolah, Imam Mahdi. Datang jumpa ada Imam Mahdi tuan. Itu Imam Mahdi lain, ustaz. Ini kami nak nunggu Imam Mahdi ni. Kami membawa panji-panji hitam. Tak payah tunggu. Dia akan datang. Tak payah tunggu. Dia akan sampai. Abang ada anak? Ada. Berapa orang? 3. Mana anak? Anak saya tinggal di kampung. Siapa bela? Mak. Berapa lama dah tunggu? 3 tahun. Tak datang lagi. Tak ada lagi. Kenapa mengabaikan ibu? Itulah tanggungjawab awak. Tanggungjawab awak bukan menunggu Imam Mahdi. Tanggungjawab awak jaga mak. Mak pula jaga anak awak. Jenis apa awak ni? Saya marah, tuan. Patutnya mak ni waktu-waktu tua ni buat ibadat lah. Yang kau longgok 3 orang tu buat apa? Dengan demam tukar lampin, dengan nakalnya lagi, dengan demam campaknya lagi, dengan penyakit kuku, kaki dan mulut lagi. Tak kesusah orang tua tu. Sekarang ni yang menjadi keutamaan pada abang dan akak ialah jaga mak, bang. Jaga anak abang. Bukan abang tinggalkan Malaysia, abang duduk di sini, kemudian abang tinggalkan mak bapak, anak-anak semua. Bukan. Imam Mahdi tu tak payah tunggu, bang. Tunggu ke tak tunggu, dia akan sampai. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia kata, ustaz, Dajjal tak sampai pun, ustaz. Tak payah tunggu Dajjal. Yang awak kena tunggu ada satu benda. Nama dia apa? Kematian awak. Yang kita kena buat preparation apa dia? Kematian kita. Duk tunggu Imam Mahdi, tunggu Dajjal, mati. Semayang tidak, qada tidak, buat amalan apa pun tidak. Kiamat yang pasti akan sampai kepada kita, nama dia apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai. Itulah dia kiamat. Mungkin kita tak sempat jumpa kiamat yang betul. Kiamat yang memusnahkan sekalian alam, yang memusnahkan segala-galanya. Tapi kita mesti sempat berjumpa dengan kiamat kecil. Nama dia apa? Mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Hanya amalan yang dibawa. Sekarang kita bercakap tentang soal hijrah. Kita dah melalui beberapa proses hijrah. Hijrah yang pertama daripada alam ruh. Kita tak ingat alam ruh. Kemudian kita hijrah duduk dalam alam rahim.
Kita semua ni pernah berhijrah di dalam alam rahim ibu. 2. Daripada alam rahim berhijrah pula sekarang ke alam dunia sekarang. Daripada alam dunia lepas ini akan berhijrah ke alam barzakh. Bila dah habis alam barzakh, barulah masuk alam khairun wa abqa, alam akhirat. Beberapa proses hijrah yang akan kita sampai. Alhamdulillah. Cuba kita tengok di folder kita ni berapa ramai dah peneroka yang Allah panggil. Berapa ramai dah keluarga kita yang Allah jemput. Berapa ramai dah kawan kita yang dah meninggal. Alhamdulillah, Allah bagi peluang lagi. Kita masih hidup. 2016 saya kena serangan jantung. Tengah ceramah tuan-tuan, kena serangan jantung. Ingat mati dah. Duduk dalam ambulans tu kata Allah, habis dah aku ni. Alhamdulillah, mati tengah ceramah. Memang target nak mati dalam dakwah. Duduk dalam ambulans tu tuan-tuan, tak ingat apa dah. Tom Yam 3 rasa ke apa pun tak ingat dah tuan. Nak menikah lagi tak ingat. Nak mati dah. Duduk ngucap lah. Kena serangan jantung. Masuk hospital, masuk kecemasan, masuk ICU. 10:30 malam, kecoh satu Malaysia. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Orang telefon bapak mertua saya di Kedah. Haji, Ustaz Kazim nak simpan di mana? Ipoh ke Kedah? Nak simpan apa? Kata dah mati. Mati apa? Duduk di Kelantan tu, hospital. Oh, heboh. Kalau ikut Facebook, saya dah mati 2016. Kalau ikut dia lah. Ni hak datang ni, hak datang sekarang ni zombie. Apa gitu? AI apa gitu? Sebab tu saya kata tadi siasat. Adik-adik. Hari ni kita ni rosak pasal apa? Share benda tak pasti. Percaya benda yang tak betul. Yang betul yang tak percaya. Apa dia yang betul? Quran. Yang Quran tu zalikal kitabul la raiba fi, tak percaya pula. Quran kata tak percaya. Quran kata apa? Quran kata apa? Quran kata cerita iblis dengan Nabi Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, apa pasal engkau tak nak sujud pada Adam? Aku perintah kau sujud pada Adam. Apa pasal tak nak sujud? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Api lagi power daripada tanah. Aku tak nak sujud kepada Adam. Maka Allah Ta'ala kata, hei iblis, keluarlah kamu dari syurga. Qala fahbit minha. Keluar kamu daripada syurga. Manusia yang pertama ialah Adam. Manusia yang pertama nama Adam dijadikan oleh Allah daripada Quran yang cakap. Tapi kita percaya manusia ni asal daripada beruk. Manusia ni asal daripada beruk. Bayangkan tak ni. Ramainya beruk dalam masjid ni. Ni dengan saya pun beruk sekali. Takkan kita ni daripada beruk, abang oi. Percaya tu. Masa belajar. Percaya. Kalaulah tuan-tuan percaya, tuan-tuan ni pada beruk. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah pula. Tapi percaya, tak ada maknanya beruk kita, tuan-tuan. Kita ni daripada Adam. Allah. Baik, balik pada hijrah ni, hati dan iman ni. Allah sebut tadi dalam surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa di kalangan kamu yang yakin kamu akan jumpa Tuhan kamu. Memang kita yakinlah kita akan mati. Menunggu masa ya tuan-tuan. Kita je tak perasan kita nak mati. Dia rasa hidup sihat lagi. Orang pula puji muda. Kamu ni tak ada berubah. Muda semedang. Oh, lagi lambat mati ke mak tuan ni.
Tuan-tuan, kita akan mati. Yakin jumpa dengan Allah? Ya. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah kamu buat persiapan. Apa persiapan dia? Amalan soleh. Buat amalan soleh. Apa dia amalan soleh? Jadilah polis. Jadilah. Jangan berhenti pula kerja polis. Kenapa? Sarjan berhenti sarjan. Saya nak buat amalan soleh. Atau apa buat sekarang? Saya duduk di masjid. Tak balik-balik rumah dah. Idak tadi. Oh, ni parah ni. Makan? Makan. Lapar mana? Tak makan? Sudah santai. Cikgu sekolah berhenti. Cikgu syari, kenapa berhenti? Saya nak buat amalan soleh. Atau mana cikgu murninya? Saya pun tak tahu. Kata dia. Jadilah cikgu, jadilah peneroka, jadilah pegawai, jadilah pengurus. Tetapi pastikan kerja yang kita buat ialah kerja yang soleh. Sekarang tak ada masa dah tuan-tuan. Masa makin singkat, mati makin dekat, malaikat makin hampir dengan kita. Kubur tu duduk tunggu kita tu. Kita saja yang lupa kepada kubur tu. Maka sekarang dah sampai masa dah aku nak stop amalan jahat. Stop. Ada satu makcik, suami dia bawa dekat saya, X-ray. Cuba Ustaz tengok Ustaz. Saya pun tengok tengkorak tu. Apa benda ni? Itulah Ustaz. Ada 16 batang jarum. Ya. Dekat muka isteri. Ya. Itu X-ray tu muka isteri saya. Oh, tapi nampak macam tengkorak. Memanglah Ustaz. X-ray Ustaz. Dalam X-ray tu 16 cocok ni. Susuk. Saya tanya pada isteri dia, Kak, apa sebab Kak pakai susuk? Suami akak ni lah. Kenapa dengan dia pula? Takut dia menikah lain. Habis tu, pasang susuk supaya dia tak tengok orang lain. Dia tengok akak je. Aku dah kata aku suka pada kamu ni. Kata pasal susuk. Detail tadi. Soalan, saya tanya. Ustaz, minta tolong buang sekejap susuk Ustaz. Saya kata nak buang macam mana? Saya tak tahu. Akak kena pergi cari balik bidan yang masukkan susuk dalam muka akak. Sudah mati lama dah Ustaz. Atau, tolonglah Ustaz tadi. Nanti tak boleh ngucap kata dia. Apa pantang dia? Pisang mas. Pergi makan. Apa pantang dia? Lalu bawah ampaian. Jangan lalu bawah ampaian. Pantang dia. Pergi lalu. Main polis sentri, wantu jaga. Lalu. Yang ketiga, menziarah orang mati. Pergi ziarah. Kalau tak ada orang mati hari ni, hospital banyak kak. Mayat banyak simpan dalam bilik peti mayat. Oh, itu pantangnya untuk membuang susuk. 16 batang kat sungguh. Bawah kening sini ada, kening ada, bawah dagu, bawah bibir ada. Bawah bibir pun ada tuan-tuan. Jangan main-main dengan bibir sekarang. Telur masam. Oh, sekarang telur masin. Saya ingatkan dulu telur masin. Sekarang dah masam kat nak. Oh, macam-macam zaman sekarang ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Itu laki-laki pakai, perempuan pakai susuk. Yang laki-laki ada. Dia kata, Ustaz, singgah rumah. Sekejap boleh lega. Anak dia jemput. Tolong tengok suami. Saya pun tengok suami dia. Ustaz tak nak ubat dia ke? Akak suruh tengok. Saya tengok lah. Saya mematuhi arahan. Apa masalah suami akak? Dia suka tumbuk saya. Dia tumbuk anak saya. Dia tumbuk cermin. Dia tumbuk almari. Dia tumbuk dinding. Suami akak ni kenapa? Dia kalau datang syekh dia Ustaz, dia tumbuk orang. Saya mula-mula rapat dengan suami dia. Saya ngundur belakang. Saya tengok penumbuk dia pun 2 kali penumbuk aku. Kan lebuh kan ni. Rupanya dia ni adalah peninju. Yang masuk boxing punya tinju. Memang peninju bapak punya tumbuk.
Rupanya, dia pakai susuk supaya dia berani, dia tumbuk orang kuat. Ada 2 susuk di tengah belakang ni. Sekarang dia kata, Ustaz tolong buang Ustaz, benda ni duk kacau saya. Bila dia mari, saya rasa saya nak tumbuk semua orang. Saya kata, jangan tumbuk saya. Macam mana nak buang Ustaz? Tolong buang Ustaz. Oi, tuan-tuan. Jadi kalau ada benda kotor yang kita buat, ada benda tak elok yang kita buat, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan buat syirik, kata Allah. Jangan buat syirik. Saya alhamdulillah tuan-tuan, setiap hari ada pengalaman baru yang saya jumpa. Setiap hari ada saja pengalaman baru yang saya jumpa. Anak dia nak buat kedai dia laris. Anak dia tokek restoran. Nak bagi laris kedai, dia ambil jampi serapah, dia tanam, dia tabur apa semua dalam kedai. Nak bagi laku. Tiba-tiba, mak dia sakit. Doktor tak tahu sakit apa, badan makin kurus, duk cengkung. Suami perempuan ni datang jumpa saya, minta tolong tengok mak dia. Saya pun datang ke hospital tengok mak dia. Ustaz tak nak baca apa-apa ke? Sekata suruh tengok, saya tengoklah. Saya mematuhi arahan. Saya tanya pada mak dia. Saya tanya pada anak dia. Di kedai ada apa? Di kedai ada apa? Tak ada apa, tak ada. Cuba tengok tangan mak awak. Saya tengok tangan mak ada ni, kuku ni hitam ni. Selagi sekali sesoal, apa benda yang ada di kedai? Ada tak jumpa benda pelik di kedai? Tak ada. Tak ada, tak apa. Saya pun jampi, baca Quran, baca doa. Tuan-tuan, ni, kuku ni, main peranan ni kat Som. Nah, kuku. Cuba tengok kuku masing-masing. Cuba tengok kuku yang dekat dengan isi tu. Kuku yang dekat dengan isi warna apa? Putih. Warna apa? Putih. Maknanya sihat. Tak ada saka. Ada tak yang putih tu tukar warna hitam? Ada Ustaz. Berapa jari? 1 je Ustaz. Itu terkapit pintu. Lebam itu. Yang kata ada gangguan, yang kata ada santau, yang kata ada sihir. Bila jari kita ni hitam bahagian bawah, bukan hitam bahagian atas. Itu dah kena potong. 10 jari kuku ni, kuku jari kita ni hitam. Cuba tengok kat anak, hitam ke putih? Kat anak tak ada kuku, Ustaz dah cabut kuku Ustaz. Buah betul duduk makan kuku ke apa? Sebab ada orang kata, Ustaz saya kena santau, batuk tak habis-habis. Tengok kuku. Ustaz saya ada gangguan Ustaz, tengok kuku. Kuku ni tu sama kita. Saya waktu kena santau tu kawan-kawan, 10 jari saya ni hitam. Berapa kali saya kena santau entah. Jadi bila saya dapat sakit santau dan sebagainya, alhamdulillah. Kalaulah saya tak sakit, saya tak pergi berubat. Kalaulah saya tak pergi berubat, saya tak belajar perubatan. Dengan sebab saya sakit itulah saya belajar perubatan. Alhamdulillah. Jadi abang-abang kalau nak belajar perubatan, minta santau. Ni dalam masjid ni, ya Allah. Nak santau, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Dia ada 2 ya, dapat ilmu satu, berpindah alam satu. Yang mana faham, tak faham sudah. Tak ada. Jadi akak-akak, buanglah ayat pelaris, benda pelaris. Allah pesan, Al-Kahfi 10, 110, buanglah. Kadang-kadang kita membodohkan suami kita, nama dia nasi kangkang, buanglah. Ada suami yang tarik minat orang perempuan. Allah. Hai. Dia datang jumpa saya tu, dia menangis, dia peluk, dia menangis, dia peluk. Saya rasa tinggi dia 6 kaki entah.
Tall. Kulit dia ni gelap pada saya lagi. Dark. Orang dia lagi handsome lagi tuan-tuan. Handsome. Tall, dark and handsome. Kak Som kalau tengok dia, wow. Mai peluk saya ni, menangis. Saya tanya, kenapa abang? Ustaz, orang perempuan tu saya pernah, bangsa ni saya pernah, semua bangsa Ustaz saya pernah rasa Ustaz. Tu dia. Saya nak isteri orang dapat, saya nak anak dara orang dapat, saya nak Kak Jan dapat. Janda lah Kak Jan. Yang muda nama dia Kak Jan, yang tua Jentu. Saya dengan semua orang saya buat Ustaz. Saya tanya dekat dia, abang ambil ilmu di mana? Ada satu negeri dia sebut. Di satu tempat, satu negeri dia sebut, dia pakai tangkal dekat pinggang dia. Bila dia pakai, orang perempuan tengok dia, meleleh dia. Dia hanya pergi dekat je perempuan. Hai, ayo. Orang putih pun dapat Ustaz. Tapi lama-lama saya fikir, isteri saya ada, saya abaikan dia, saya buat dosa dengan dia, sampai dia dapat penyakit Ustaz. Dia tak bersalah, dia bersih, saya salah. Ustaz, macam mana saya nak taubat? Nombor 1, taubat. Nasuha. Nombor 2, buang benda tu. Buang. Apa benda ni dekat pinggang ni? Tak tahu tangkal apa tu. Dia jadi kuat, bertenaga, handsome, gagah, perkasa. Ustaz ambil tak? Kalau ambil saya nak, kalau tak hang. Saya buang, campak dalam sungai. Buang. Apa jenis ni? Tobat bang. Itu yang jenis tu. Ni, hak jenis lain. Ustaz, ya. Datang ke rumah saya Ustaz. Buat apa kak? Ambil keris. Arwah saya mati. Arwah suami saya mati. Soalan, kerisnya mau lompat-lompat. Bergoncang-goncang dalam almari Ustaz. Kita orang takut. Saya kata kalau akak takut, saya lagi takut. Akak ingat saya berani ke? Saya kata, tak, buanglah akak. Tak nak Ustaz. Dia buku tegak-tegak jalan Ustaz. Diri tegak Ustaz. Kebetulan minggu depan saya kata saya ada dekat masjid rumah akak bawa benda tu ke masjid. Dia habis ceramah, anak beranak datang ni Ustaz. Berbalut dengan kain kuning. Yang ni lah Ustaz, duk melompat-lompat dalam almari Ustaz. Bergegar-gegar Ustaz. Ambil lah. Saya pun stok dalam bonet kereta. Bila saya jalan, driver saya komplain. Beratnya Ustaz. Pancik kot. Mana pancik elok? Berat. Tak apalah. Tunggu sekejap. Sampai dekat satu jambatan, saya berhenti. Saya ambil penatang tu, saya baca doa. Saya baca doa ni, saya kata hang jangan balik ya. Hang berendah lah. Buanglah sungai. Balut kain kuning. Abang-abang kalau pergi mancing menjala, jumpa benda tu, jangan bawa balik. Jala-jala, tarik. Berapa? Anti, udah melompat dalam bilik pula tuan-tuan. Kita ingat zaman sekarang tak ada. Masih ada lagi bang. Yang mengamalkan jin jaga rumah, jin jaga kebun. Masih ada lagi. Saya tak cerita bab-bab lain. Saya cerita bab hari ni syirik je. Pasal dia melibatkan hati iman ni. Allah sebut tadi kan Al-Kahfi 110. Ada lagi. Ingat kau mengaji dah banyak, ustaz dah banyak, kuliah dah banyak, YouTube dah banyak, tiap-tiap tahun sambut hijrah dah banyak, dah buang. Akak dengar cerita ni elok-elok dengan penuh perasaan kak. Seorang isteri dengan suami datang. Suaminya tak angkat muka, tunduk. Isterinya terbeliak mata. Duh, ram. Apa panggil lelaki bodoh dia?
Dia panggil lelaki dia bodoh. Bodoh, geram. Apa kak? Apa masalah? Ni. Bodoh. Sik bela aku tak nikah dengan hang. Kalau aku menikah dengan dia, teruk tuan. Apa masalah? Ustaz cuba bayangkan. Saya pun bayang pejam mata. Okey. Saya tidur. Pukul 12 malam. Orang ketuk bilik bunyi. Rupanya dia balik. Bila dia balik, tak cakap banyak ustaz. Dia pegang tangan saya, direct masuk dalam bilik. Badannya sejuk, cakapnya tidak, apanya tidak. Saya pun layanlah dia. Dah kata isteri, suami berhajat, layanlah, kata dia. Dan tengok-tengok dah tak ada ustaz. Pukul 8 dia balik. Abang ke mana? Balik pukul 12, hilang. Dia cakap, pasal bila dia balik? Aku tak balik. Itu siapa yang balik malam tadi? Malamnya pula, datang lagi sekali, pukul 12 malam juga. Ini laki aku ke siapa? Tak apalah ustaz. Hak suami, bagi je lah. 2 kali ustaz. Maksud akak siapa dia? Bukan dia ustaz, oi. Dia pergi mengurut. Tok bermurut tak kata seminggu jangan sentuh isteri. Rupa-rupanya dia ngantar hantu raya ustaz. Saya layan hantu raya ustaz. Arab jaduh betul itu nampak. Cuba akak layan hantu raya. Akak nak kata apa kak? Nak sebut Arab jaduh ke apa? Bodoh ke apa? Saya tanya pada suami dia, betul ya bang? Betul ustaz. Saya saja dah pergi ngurut. Dia bagi saya tangkal. Dia bagi saya doa suruh baca. Saya bacalah. Saya kerja kilang shift malam. Rupanya bila saya shift malam, shift lain pula ambil shift saya tu. Dia shiftnya isteri saya. Bukan salah saya ustaz. Apa salah kamu? Apa? Gatal. Abang oi. Tak payahlah pergi ambil benda syirik tu nak pergi kuat. Ada pula yang tak ambil benda syirik pergi cari kopi pula dah. Kena 4 kotak sikit buah pinggang sekarang ni. Dah-udahlah abang oi. Nak bagi sihat dengan jaga jantung. Jaga jantung okey lah. Ni dak tak tahulah dia apik mana, tak tahulah tuan-tuan. Itu satu jenis. Yang jenis ni jaga suara pula ni. Saya dapat tuan-tuan ni. Isteri dia bagi. Mati. Isteri dia bagi satu botol kecil. Botol kecil, dalam dia ada satu batang. Ustaz ambil dah ustaz. Rumah saya ni peti tiap hari datang ustaz. Ini ke yang dia buat. Itulah ustaz oi. Nama dia apa? Buluh perindu. Tuan-tuan tak pernah tengok buluh perindu? Saya pernah tengok. Untuk apa? Ni, suara. Suara. Bila baca Quran, qari. Baca Quran tu, sini rokok dan hil aku nak hisab. Sedap seorang tak? Boleh wakil mempagar. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Orang hak bengong kata, alah, apa? Itu bukannya ayat Quran. Patut bila dia menyanyi ni, Allah, jangan cik adik lah sayang. Rupanya buluh perindu. Umur 70 boleh tarik lagi. Patut. Tiap-tiap hari dia minum. Kemudian dia jampi, dia puja. Saya tengok, kita ingatkan bila kita ni banyak ustaz, banyak tok guru, banyak program agama, orang dah faham. Tapi lagi orang percaya pada sihir. Lagi orang mengamalkan sihir.
Kadang-kadang dengan sifat dengki, sifat hasad, menjadikan kita cari sihir. Kadang-kadang dengan benci, kita cari sihir. Ada satu orang kaya, dia datang rumah saya, dia letak selonggok duit. Ni duit. Saya tahu Ustaz perlukan duit. Saya nak buat apa ni? Isteri saya, okey, Ustaz dengar betul-betul. Isteri saya sekarang curang. Okey. Dengan siapa? Dengan pengurus di pejabat dia. Orang tu Filipino. Okey. Dia orang dah curang, dah terlanjur, saya tak tahulah. Okey. Tapi saya masih sayang isteri saya. Okey. Saya nak Ustaz kasih habis itu Filipino. Wow. Itu macam Undertaker tau. Saya ni nasib baik ustaznya. Kalau saya tahu ustaz sebut macam ni. John Cena aku buatkan kau pula. Saya kata, ingat abang, ingat saya ni pun bunuh upahan. Abang ingat saya ni apa? Bono ambil duit ke? Cari duit nak santau kau orang. Saya tahu ustaz boleh santaukan dia. Tu. Bang, ambil balik duit ni bang. Berdosa mensihirkan orang. Berdosa santaukan orang. Berdosa bang. Saya nak mati bang. Kalaulah saya buat nanti, kalau saya mati, abang boleh cover saya dalam kubur? Boleh abang backup saya dekat malaikat muka nakir? Kak, jangan buat benda haram kak. Abang. Orang yang kita sokong untuk buat benda haram, waktu kita mati, dia tak tolong. Waktu kita dalam kubur, dia pun balik rumah tuan-tuan, pergi makan Maggi. Menghadap sorang-sorang kita dengan malaikat maut. Tak ada paksai tuan-tuan. Sebab tu jangan terikut orang buat benda haram. Jangan kerana duit kita hari ni piduk cokoh, ngangkung, ngengkang, nengok nombor. Kejarnya tuan-tuan. Oi, kura-kura. Kura-kura tu lintas jalan. Berhenti menyacak motor dia. Nama Mat? Kura. Dua balik pun lara menung kura tu. Dua-dua geng ni duduk belakang rumah tu. Duk sapu belakang tu. Aku tengok tu. Itu macam nampak pusing ke atas ke bawah. Nampak? 3 kan? Nampak? Nampak? Nampak tu 3 tu. Tulis. Sorry. Sudah Mat. 2 clear Mat. Memang clear. Tulis 2. 3, 2, 6, 4. Kesian kura-kura tu jenuh tahan geli. Geli. Sehari ada pula yang tulis tu. 3, 2, 6, 4. Bukan orang sini lah, di Afrika ni. Sebab video kita ni, rancangan kita ni satu dunia tengok ni. Bang, sudah lah bang. Tikam nombor ekor bang. Kepiah di kepala bang. Jubah di badan. Dalam poket nombor ekor. Datang semayang. Bila sujud, bila rukuk, nombor jatuh. Allah, kipas angin pula jenis tu, jenis kilang yang besar luar. Tolak ke depan nombor tu, jatuh atas jadah tu imam. Elok tu imam nak sujud, ni siapa punya? Aku punya ada. Allah, astagfirullah. La ilaha illallah. Bukan imam sini lah. Afrika ni, ni. Sama demo tuan-tuan. Rupanya yang cari kura-kura tadi imam dengan Tok Bilal. Allah, udah lah bang. Oi. Udah. Tuan-tuan. Sekarang kita dah tak banyak masa. Tapi itulah. Semalam saya ceramah di Kok Diang, Kedah. Malam semalam saya ceramah di Kok Diang. Saya ceramah dengan Ustaz Abdullah Khairi. Garang Ustaz Abdullah Khairi ni. Sekali dia jerkah tuan-tuan. Runtuh siling. Hoi, kejut beruk saya. Pengacara tersebut, Ustaz Kazim ni pelakon. Bersama dengan kita ialah pelakon. Oi, pelakon. Ustaz Kazim tu dia. Pelakon pula dengan Amirah Osman. Al-Fattah. Allah, itulah tanda-tanda kiamat bang.
Yang ustaz jadi artis. Yang artis jadi ustaz. Jadi orang tanya ustaz, kenapa ustaz jadi pelakon? Kenapa ustaz jadi penyanyi? Saya pun menyanyi kat nak. Saya pun ada lagu single dengan KRU. Tuan-tuan kan tahu pun. Pasal tak laku lagu tu. Balik tuan-tuan cari tengok lagu saya. Selawat 144. Ada tu selawat saya KRU dengan 7. Ya Rasulullah, kau kekasih Allah. Ya Rasulullah, kau memimpin manusia. Jalan menuju pintu keredaanmu. Pimpin daku bersamamu. Lirik saya dengan Norman. Dengan 7 rappers. Berlakon, tangkap orang tak puasa pun saya. Saya juga tuan. Berlakon jadi Yah Kucing pun saya juga tuan. Berlakon jadi Zim ala Kazim pun saya juga tuan, jadi hantu. Baru ni saya jadi cikgu, guru besar, Ustaz Karim. Cucu saya tegur, bukan Karim lah, Kadim, kata cucu saya tuan. Udah Kadim pula pergi tuan. Saya cakap, yang datang malam ni baik. Yang datang malam ni ramai. Yang datang malam ni baik-baik semua. Baik-baik semua. Yang tak datang lagi ramai tak? Mana ramai? Yang datang ke yang tak datang? Yang tak datang lagi ramai. Apa yang kita buat pada yang tak datang? Ni Kak Som ni datang lah, duk cokoh ni lah, duk sila ni. Tuan-tuan ingat senang dapat tag tu. Buah kat tengkok tu. Tumpak hari tak keluar, tak buang-buang tu. Pergi ke pasar pun pakai kat tab gini jalan ni. Allah. Di luar sana ramai tak yang... Oh, itu saya cerita. Apa peranan kita untuk dakwah pada orang yang... Yang sekarang ni berdakwah pada orang baik-baik apa ada? Tuan-tuan ni semua baik. Nun, di luar sana tuan-tuan, yang tak semayang ramai, yang tak puasa ramai, yang buat jahat ramai. Takkan kita nak biarkan. Dakwah kena jalan. Sebab tu saya suka. Saya ingatkan ceramah tuan-tuan ni pukul 9 lepas isyak. Buat di luar. Di luar lagi saya suka. Pasal apa? Pasal ada orang yang takut masuk dalam masjid. Tengok-tengok dalam. Oh, dalam payah. Dia takut. Silat-silat main ceramah dalam masjid, orang tolak duduk kat depan. Oh, sudah tuan-tuan. Dia tak berani tuan. Dia takut. Buat di luar tu saya suka. Saya ingatkan pukul 9 ni buat ceramah di luar. Buat dataran di luar. Hujan-hujan, lantak je lah kan. Hujan masuk dalam masjid. Sebab tuan-tuan, kita nak tarik orang. Maka saya pun jadi artis. Bila jadi artis, buat filem. Bila buat filem apa? Zim ala Kazim. Dalam dia ada ayat Quran, dalam dia ada doa, dalam dia ada hadis. Bila mereka tengok dalam panggung wayang, dia orang baca Quran, baca hadis, ditulis pula dalam filem tu. Daripada tak pernah dengar, akhirnya mereka tengok. Satu bas saya tengok di Aeon Kelebang, dekat Ipoh. Satu bas Cina. Dia orang sewa bas rombongan dari kampung mana tak tahu, pergi tengok filem Ustaz Kazim. Cina, bukan Islam entah. Habis-habis tu sesi depan dia buat gambar saya dengan Mawi duduk tokoh duduk tunggu. Latok? Ya. Mau tanya, itu orang itu kasih you sakit Ya. Itu you give him forgiveness Ya. Apa saya maafkan dia lah. You kasih maaf kah? Ya, saya maaf dia. Apa pasal? Sebab Tuhan Allah suruh kita memaafkan orang. Tapi orang itu kasih you sakit lah. Iyalah sakit. Tapi Tuhan Allah suruh kita maafkan orang. Itu ajaran Islam. Hati. Oh itu macam kah? Okey lah, okey. Bye-bye. Thank you lah. Bagus lah. Dia bukan Islam tuan-tuan. Dia tak Islam. Agak-agak dia main ada ceramah di masjid. Tobatlah orang tak main.
Kalau dia mari pun, ni, geng yang pakai, tag nama ni. Apa datang tak pakai tudung? Nampak tuan-tuan ni. Dulu saya ceramah dekat Kuala Lumpur, satu masjid tuan-tuan, nyonya datang duduk depan tu. Makcik-makcik yang tudung lampu berjalan. Apa datang masjid tak tudung? Saya mau tudung macam mana ustaz? Saya tak Islam. Dia orang marah saya duduk atas tangga pasal tak pakai tudung. Saya bukan Islam. Saya mau dengar ceramah ustaz. Yalah, dia orang tak faham. Sorry lah nanti. Sorry. Saya pergi ke Johor. Cina ni ada. Dia kata, ustaz, saya mau belanja breakfast maukah? Boleh. Makan nasi lemak. Lepas sembahyang subuh, kuliah subuh. Cina. Saya pergi ceramah di KL, saya tengok datang balik nyonya ni. Oh, sudah. Dia ni minat kat ceramah ke minat kat aku? Tak ni. Nyonya ni. Allah. Saya pergi ceramah di Batu Kurau, anak dia telefon. Ustaz, mak saya sudah ada hospital. Oh. Dia sakit, ustaz, tolong doa mak saya. InsyaAllah, insyaAllah. Telefon balik, ustaz, mak saya mau masuk Islam. Ajarlah dia Islam. Panggil siapa, doktor ke, nurse ke, misi ke, siapa ke yang ada situ. Jadi saksi. Mak dia pun mengucap. Anak dia telefon lagi. Mak saya mau letak, ustaz meletak nama. Saya kata Siti Khadijah. Sebenar isteri nama Rasulullah, isteri Rasulullah. Buh nama isteri Khadijah. Siti Khadijah. Setengah jam telefon balik. Ustaz, mak saya sudah meninggal. La ilaha illallah. Hari ni masuk Islam, hari ni mengucap, hari ni mati. Agak-agak pergi mana orang tua ni? Hijrah dia punya cantik. Kita yang rasa baik, kita yang rasa dah lama Islam ni, tak tahu mati macam mana. Sebab tu kita jangan duk pandang buruk pada orang, tuan-tuan. Tu nama dia hijrah hati. Penyakit saya ni duk pandang buruk dengan orang. Jahat sungguh hati saya. Jom tuan-tuan, kita pun ada dosa. Kita ni pun ada benda tak elok. Hijrahlah, jadi bersih hati. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, saya kata tadi, masa dah terhad. Tak lama tuan-tuan. Saya ni pun tengok muka saya dulu-dulu, muka penuh. Isi penuh. Rancangan kalau dah jodoh. Muka isi penuh ni, pipi ni penuh. Duk menyanyi, kalau jodoh tak kemana. Tengok, dia pun duk tayang balik lah Astro. Tadi pun dia tayang pukul 7 petang tadi. Yang tu baru punya tu, rancangan tu. Saya dengan Atu. Pukul 7 petang. Esok live. Tak som, pukul 7 tak tengok. Jangan lupa, saya dengan Mawi dengan Atu. Kurma dan kopi, sembang ikat tepi. Bila saya tengok gambar sekarang, ya Allah, cengkungnya aku. Tulang lah. Dulu kembung, sekarang tulang lah. Tua lah. Tak lama lah aku ni kot. Dulu berat saya 70 kilo, sekarang 64. Allah nak panggil dah kot, nak mati. Dulu tidur lena, sekarang pukul 4 mesti bangun. Dulu tidur lena, sekarang tak boleh tidur. Aku ni nak mati dah. Dia orang cakap nak mati ni ustaz, tandanya hidung jatuh. Tengok depan cermin, dah jatuh ke belum hidung? Tak jatuh juga, kembang lagi ada. Tuan-tuan, kita dah nak mati tuan-tuan. Siapa sini yang yakin boleh hidup besok? Tak ada siapa. Jadi, bila masa dah singkat, apa yang kita kena buat? Quran beritahu. Kita kena cari yang terbaik. Kalau handphone terbaik. Kalau kereta terbaik. Kalau motosikal yang terbaik. Kenapa tak cari amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik adik-adik tahfiz. Falaqata hamal. Sambung. Wama. Kuat sikit tak dengar. Ustaz pekak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung. Falaqatahamal aqabah.
Saubil marhamah. Hak dekat tiang tu. Mai. Entahlah yang dekat tiang tu. Mai baca kat depan. Takut pasal apa? Menolak peluang itulah kegagalan nombor satu. Orang yang berjaya ialah orang yang tak menolak peluang dan orang yang sentiasa mengambil. Itu adalah kejayaan pertama. Okey, pelajar tahfiz. Siapa yang berani main depan? Nak tengok siapa yang berjaya. Lu cakap hijrah macam mana? Asal kita ni akan jadi gagal bila orang panggil, kamu pula apa? Itu gagal tu. Sekarang Ustaz nak sebut sekali. Sekali tu dia bangun. Tu yang duk pegang butang baju kat tengkok tu. Dia duk pegang butang baju kat tengkok tu. Nampak? Inilah orang yang akan berjaya. Tengok nampak. Sekali panggil tuan-tuan. Hebat ni. Dah kahwin belum? Nah. Tengok depan. Okey. Allah tak hamal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suara sedap. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah yubarik fi insya-Allah. Ya, dia boleh suara dia suara bass mahal lah. Kalau tak jadi penceramah pun tukang jual iklan pun cukup dah. Ya, suara ni iklan tinggi ni Volkswagen Das Auto. Teman-teman. Ya, suara iklan ni mahal. Salah satu suara dia lah Kak Som. Nyanyi pun sedap. Ku juga gembira menyanyi denganmu. Aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Suara tu. Dia suara halus lain. Suara kecil lain. Saya ni suara halus. Tak boleh jadi penyanyi. Macam tu sedap. Okey, bagus. Hafal Quran elok jadi imam nanti. Baik. Falaqtahamal aqabah. Ramai di kalangan kita, kata Allah, ramai di kalangan kamu, kata Allah, yang tak sanggup nak buat satu amalan yang dipanggil amalan aqabah. Saya kata tadi, kita dah tak banyak masa. Sekarang kita kena buat satu amalan yang besar. Nak bawa bekal untuk akhirat. Apa dia? Nama dia aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang kamu tahu tentang aqabah? Baik. Gunung yang paling tinggi Everest. Susah nak naik. Payah nak naik. Paling tinggi. Nama dia aqabah. Gunung Kinabalu. Paling tinggi di Malaysia. Payah nak panjat. Nama dia apa? Aqabah. Menara di masjid. Tinggi. Susah nak panjat. Nama dia aqabah. Kubah di masjid. Panjat. Paling tinggi sekali kubah. Susah nak dipanjat. Nama dia apa? Aqabah. Melontar yang paling tinggi. Jamratul Ula. Jamratul Wusta. Jamratul Aqabah. Jamrah yang paling tinggi. Nama dia Aqabah. Kita baca surah ni tuan-tuan. Kita baca surah ni. Surah apa? Surah Al-Balad.
Tapi sayang tuan-tuan, kita tak ambil apa benda yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Balad. Kata Allah, kamu ni banyak yang tak sanggup nak buat amalan Aqabah. Apa dia amalan Aqabah? Fakku raqabah. Membebaskan orang daripada hamba. Ustaz, dia mempaga. Mana ada hamba, Ustaz? Tak ada hamba sekarang, Ustaz. Memang tak ada hamba. Tapi hamba tu apa? Kerana ditawan. Hamba tu apa? Kerana berhutang. Sayyidina Abu Bakar, dia bebaskan Bilal bin Rabah yang jadi hamba. Fakku raqabah. Hamba Bilal tu berhutang. Memang kita sekarang dah tak ada hutang. Orang apa nama hamba. Tapi berapa ramai dalam masjid ni yang berhutang? Sanggup kita tolong bayar hutang orang? Mat, ya. Aku tengok kau dah 6 bulan tak ke masjid. Asal kau tak ke masjid? Aku ada hutang. Aku takut nanti kalau aku pergi masjid, aku jumpa dengan orang yang aku berhutang. Malulah aku tak ada duit nak bayar. Kau datang je lah, pasal pula dia belum tentu dia datang sembahyang. Apa pula dia tak datang? Dia kan tok imam. Habis-habis salam, dia tengok aku ada, kau bila nak bayar hutang aku? Malulah aku. Berapa sen kau hutang tok imam? 1,000. Kau ambil 1,000 ni, kau pergi bayar ke tok imam. Ni kau datang sembahyang. Itu nama dia apa? Fakku raqabah. Berapa ramai sanggup? Pahala paling besar tu. Supaya dia rasa merdeka. Supaya dia boleh keluar. Supaya dia boleh buat kerja. Supaya dia boleh pergi masjid. Supaya dia boleh cari nafkah. Fakku raqabah. Nombor 2 kata Allah Subhanahu wa taala, siapa dia yang dikatakan amalan yang paling besar, au it'amun fi yaumin dzi mas, orang yang bagi makan pada saat penuh dengan kelaparan. Orang yang lapar ke bulu ni tuan-tuan. No, di Palestin. Di Palestin. Contohnya. Kita hari ni makan banyak. Ada makan tu Haji? Malam ni? Dah habis dah? Ada lagi. Tuan-tuan, kita bagi makan pada orang. Itu nama dia Aqabah. Jom kau bagi makan orang. Ni ada pelajar tahfiz ni. Pilah sponsor dia orang. Bayangkan malam ni kalau kita buat ceramah. Makan bawa Allah, seronoknya. Jangan tanya orang, tak ada makan ke? Kau lah bawa. Ini dah orang bawa komplain pula. Pisang. Ngap. Tak ada buat apple ke apa ke. Ngap. Korang-korang orang tu bagi makan pisang. Engkau bawa je pisang, makan tak boleh. Janganlah komplain. Orang yang bagi makan orang yang lapar ni, Aqabah nama dia entah. Lepas ni kalau kita buat ceramah, masing-masing bawa makanan. Kak Leha bihun, Kak Nak mi goreng, Kak Som dibawanya nasi lemak, Haji Dollah bawa mi kari, Haji Din bawanya udang, lumbuk hantu. Oh, seronoknya. Bayangkan 500 yang datang malam ni, 500 makanan. Oh. Nah, Haji Mansur bawa teh tarik, Haji Dollah bawa mangkuk tingkat kosong. Bila balik ring, berak balik tuan ni. Dia cilok balik tuan ni. Ada juga macam itu. Lantaklah dia tuan-tuan. Tak ada orang macam dia pun tak meriah gitu. Yang ketiga, yatiman za maqrabah. Apa dia amalan yang besar pahala? Menjaga anak yatim. Bulan Muharram dah sampai. Nabi kata siapa yang usap rambut anak yatim, usap kepala anak yatim, Allah hapuskan dosa dia. Jadi abang-abang lepas ni cari-cari anak yatim, pastikan yang ada rambut. Kenapa tak usap kepala saya? Kamu botak, aku tak nak. Kalaulah mengusap kepala anak yatim, Allah hapuskan dosa. Bayangkan kita jaga anak yatim. Yang meninggal adik, yang meninggal ada ipar aksiden, ada anak yatim 3 orang. Baru seminggu dah hantar rumah anak yatim. Ini anak saudara saya lah. Mak dia dengan bapa dia meninggal.
Aksiden motor. Tu katakan, mintalah ustaz, tolong jagalah anak saudara saya ni. Kalau saya jadi ustaz tu, kenapa abang tak jaga? Ni anak saudara abang. Kalau bapak saudara, mak saudara, tok saudara, opah saudara bela anak yatim, tak wujud rumah anak yatim. Sebab Allah kata dah, pahala yang besar ialah menjaga anak yatim daripada kaum kerabat yatiman za maqrabah yang hampir dengan kamu. Belalah tuan-tuan anak yatim. Kenapa nak dihantar rumah pusat anak yatim? Dia jual bam dekat bank. Dia jual tisu dekat restoran. Anak saudara kita. Itu yang saya nak ambil anak saudara saya, Ustaz. 3 orang yatim, Ustaz. Ambil lah. Kebetulan saya punya pekerja berhenti. Itu nak ganti dengan anak yatim saya. Itulah. Elok lah bang. Nasib baik tak nak jadi John Cena ni. Dia bela anak yatim supaya jadi hamba dia pula. Tak bayar gaji pada budak-budak. Anak yatim ni dimuliakan. Nabi tu yatim. Bila ada anak yatim, Allah nak bagi pahala pada kita. Ada satu abang datang rumah saya pukul 8 pagi, 8.30 sampai dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya bang. Anak saya jiran Ustaz sudah mati lah Ustaz. Anak kicil-kicil saya paling kicil 2 tahun Ustaz, paling besar Ustaz 12 tahun Ustaz. Kicil-kicil sudah mati bapaknya Ustaz. Masalahnya apa? Saya mau hantar anak-anak dia masuk sekolah Ustaz, bolehkah? Ustaz tolong jagalah. Boleh. InsyaAllah. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Eloklah. Itu nama dia pelaburan yang bijak. Anak yatim saya bela, mak dia sapu. Ini nama dia family planning. Nama dia Ustaz. Yang keempat ialah kata Allah, kau bagikan penginapan, kau tolong orang yang rumah dia di atas tanah. Rumah atas tanah tu apa? Tak ada rumah. Tidur atas lantai, tidur atas simen, beralaskan kotak, tidur bawah jambatan, tak ada rumah, tak ada apa. Tuan-tuan, bagi penginapan kat dia orang. Allah sebut dalam Quran ni, siapa sanggup buat, Aqabah nama dia. Bagi rumah tumpangan. Berapa ramai sanggup buat? Tak? Ada satu Cina di Kuala Lumpur, tu saya duk tengok dalam YouTube. Dia masak, dia packing, dia bagi makanan pada gelandangan. Wartawan temu ramah dia. Uncle sudah berapa lama uncle bagi kasih makan semua orang? Sudah 25 tahun. Selalu uncle dapat duit dari mana-mana uncle? Kalau ada orang dari bagi donation sama saya buatlah. Kalau tak ada, saya pakai duit saya lah. Soalan uncle, ini makanan orang Muslim boleh makan. Ini ayam potongnya. Ini halalnya. 25 tahun bukan Islam bagi makan. Beratur gelandangan tuan-tuan. Gini begini. Besarnya pahala, cuma dia tak Islam. Kita bukan kata gelandangan, kucing pun kita tak bagi makan. Duk elok-elok makan kat kedai tom yam, kucing datang duk main kaki. Bersila atas kursi tu begini. Kucing tengok je kedekutnya, kucing kata. Dia tengok balik kucing. Apa tengok-tengok? Nak jadi Aqabah apa? Saya panggil toki kedai tu. Bang, gorengkan saya ikan siakap seekor. Dia pun hantar kat saya. Saya kata, bang, bukan untuk saya, untuk kucing. Saya pun panggil kucing. Miau. Datang tuan-tuan tu. Ngau. Makan elok ambo. Gaduh-gaduh buat apa? Semarah kucing tu. Faham? Diam kucing tu makan. Ngap. Toki kedai tu tengok. Bila saya nak bayar, saya kata kirakan sekali yang siakap untuk kucing tu. Tak apalah Ustaz, yang siakap tu, saya sponsor lah kucing tu. Tak apa, saya dah niat nak belanja kucing. Bang, rupa-rupanya belanja orang gelandangan yang tak ada rumah, yang tak ada tanah, yang tak ada penginapan. Lagi? Yang terakhir, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah.
Orang yang beriman, kemudian dia mengajak orang supaya jadi sabar. Dan mengajak orang supaya hidup dalam berkasih sayang. Tuan-tuan, kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka ini adalah golongan kanan di hari kiamat. Mereka akan jadi golongan kanan di hari kiamat. Tuan-tuan tak nak jadi kanan? Ada satu lagi kalau tuan-tuan nak jadi kanan. Sempena dengan hijrah. Kubah kita ni nampak sangat dah uzur ni tadi. Kalau belah siang ni nampak cahaya teram-teram menyina kita. Saya nak ngajak tuan-tuan, ni masjid kita, ni rumah Allah, tempat kita sama. Jom kita bantu masjid, mereka nak tukar kubah yang baru, tak ada bocor dah. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk memperbaiki kubah kita. Kenapa yang saya sebut Aqabah? Sebab nama pun kubah. Benda yang paling tinggi sekali nama dia apa? Kubah. Sekarang saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita derma. Mana dia ni? Petugas dia mana? Dia tidur dah petugas. Jadi yang terakhir, saya nak ajak pada tuan-tuan. Saya hidup susah tak? Susah. Siapa sini yang hidup senang? Cakap bohong. Tak ada siapa berani cakap dia senang. Ada je masalah. Ada suami nikah lain. Ada isteri minta cerai. Ada anak rempit. Ada anak isap dadah. Ada jiran pula ngorak laki kita. Aduh, berat penuh Ustaz. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bagaimana untuk menjadi senang dalam hidup. Allah Ta'ala kata dalam Quran, adik-adik tafiz. Lah. Fa'amma man a'atta wattaqa wasad husna fasanuyas lil yusra. Hebat Kasum. Ada 3 resepi nak jadi senang. Ada 3 cara yang Quran sebut nak jadi senang. Adik tahfiz, siapa yang ingat ayat tadi? Yang pakai spek ni. Ya, mai. Tak ada siapa pakai spek. Entah seorang yang mai ni. Macam inilah orang berjaya. Sekali panggil turun mari. Walaupun tak hafal. Nah, mikrofon di tangan anda. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى وأما من بغل واستغنى وكذب بالحسنى وسنيسره للعسرى. Baik. Ada 3 cara nak senang. Ada 3 cara nak senang. Allah sebut. Anak senang, suami senang, isteri senang, hidup senang. Nombor 1, orang yang memberi, a'ta, banyakkan bersedekah. Sebab tu saya ajak tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan ingat yang tuan-tuan sedekah buat wakaf ke apa sama untuk masjid tadi, sia-sia ke? Allah tak nampak ke? Allah janji dalam Quran ni, Allah bagi senang. Fa amma man a'ta wattaqa, dan siapa yang bertakwa wa saddaqa bil husna, dan dia percaya kepada kebenaran, kebaikan, maka akan mudahlah hidup dia. Jangan takut tuan-tuan. Jangan takut bersedekah. Jangan takut nak jadi orang baik kalau rasa nak senang dalam kubur. Kalau rasa nak senang dalam dunia. Kalau rasa nak senang di hari kiamat. Tetapi kata Allah, siapa-siapa yang bakhil, siapa-siapa yang rasa sombong, siapa-siapa yang belagak dan dia tak percaya pada kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk jadi susah. Allah akan mudahkan dia untuk menjadi susah. Jadi tuan-tuan, ada banyak benda yang saya sentuh pada malam ni. Pertama, jom jangan amalkan syirik.
Kalau ada, tolong buang. Okey. Yang kedua, jom kita buat amal soleh. Jadilah cikgu, jadilah polis, jadilah ustaz, jadilah tok imam, jadilah peneroka. Tak payah berhenti main duduk di masjid 24 jam. Tak payah. Kerja macam biasa. Pastikan jadi orang baik. Yang ketiga, jom tuan-tuan bersihkan hati. Jangan rasa diri sempurna, jangan rasa diri itu baik. Kita pun banyak dosa. Yang keempat, jom kita jadi orang yang aqabah. Menolong orang yang berhutang. 2, bagi makan pada orang. 3, bela anak yatim. 4, hendaklah kita ini tolong orang yang tak ada rumah. Dan yang kelima, jadilah orang yang berdakwah. Mengajak orang untuk sabar. Dan mengajak orang untuk berkasih sayang. Sempena dengan hijrah ni. Jangan ajak orang bergaduh. Pak saya UMNO bergaduh. Pak saya Pangkah bergaduh. Politik bergaduh. Ini bergaduh. Kita hidup tak lama pasal apa nak bergaduh. Hiduplah berkasih sayang. Dan yang terakhir tadi saya sebut, kalau nak jadi senang, ada 3 cara. Banyakkan sedekah. 2, jadilah orang bertakwa. 3, percayalah pada kebaikan. Kalau rasa-rasa nak hidup susah, buat 3 benda. Jadilah orang kedekut, jadilah orang yang sombong, dan jadilah orang yang tidak percaya pada kebaikan. Akan dimudahkan awak untuk jadi susah. Jadi tuan-tuan.